Okey, Assalamualaikum dan selamat malam. Sekarang dah pukul 10 apa dia? 10.25. Okey. So dah lama saya tak bersiaran dengan Ista ni. Last hari tu Subang Jaya Half Marathon, 3 minggu lepas lah. So malam ni kita kembali dengan acara KL Night Run. Dan ia berlaku pada malam Nuzul Quran 17 Ramadan. Ya, so kita masih lagi berpuasa sekarang ni. Okay, event KL Night Run ni juga merupakan event pertama saya bulan puasa lah. Nah, sebab sebelum ni tak pernah lagi masuk event bulan puasa. Ini adalah kali pertama. So untuk malam ni kita masuk 10 km saja. Okay, dan sebenarnya saya pun sebenarnya masih lagi dalam off season. Maksudnya seminggu saya lari sekali setiap sebagai bulan puasa tu kan. So untuk malam ni saya tak letak apa-apa target lah. Saya just harap boleh habiskan bawah sejam 20, iaitu pace 8 lah. Memang fitness memang tengah slow sekarang ni. Kita berehat bulan puasa ni. Tapi event ni saya saja masuk lah nak tengok, nak dapatkan vibe dari bulan puasa macam mana, event dari bulan puasa macam mana. Okay, cuba dia punya starting line. Kita akan bermula di Padang Berbuk. Terus kita menuju ke starting line sekarang. So untuk malam ni saya tak tahu lah nak pakai kasut apa sebenarnya. Tapi lepas dah fikir-fikir balik, kita pakailah Evo SL lah. Evo SL saya yang pertama, colour hitam putih tu. Saya ada guna Magic Speed 4. Malam ni memang tak ada apa-apa lah. Just run habis, that's it lah. Dapatkan vibe apa ni, larian bulan puasa saja. Okay, kalau kita tengok ni agak ramai juga sebenarnya. Yelah kan, sebab sebenarnya bulan puasa tak ada event yang betul-betul proper event lah. Adalah cara orang yang buat lari ramai-ramai tu kan, dari geng-geng yang lukis-lukis tu apa semua. Tapi yang sini event setakat ni satu je kot saya tahu. Kalau lain tak ada. So kalau diikutkan ini sebenarnya kali kedua lah saya masuk event kat sini. Kali pertama dulu masa BM Engineer Run tahun 2022. Jadi masa tu masuk 5 km lah. So saya rasa jalan dia lebih kurang ya. Cuma hari ni 10 km, dia dah lajak sikit lah. So ni adalah dia punya environment dia. Agak ramai sebenarnya untuk malam bulan puasa ni. Tapi dia ada dua kategori lah. Dia ada 10 dengan 5 lah. So macam anda tengok saya langsung tak warm up ni. Memang lari macam tu je. Lari, tak larat jalan, dah settle. Tapi hopefully bawah sejam 20 lah. Saya boleh kot pace 8 tu, dah okey tu. Jom kita menuju ke starting line. So rasanya organizer sama kot dengan apa ni, Hari Sukan Negara tu. Dia punya MC ni pun rasanya sama ni. Semangat dia macam HSN tu. Dan juga barisan. Tapi yang saya tahu, lepas dia finishing line tu kita terus naik bukit. Panjang kat bukit dia lah. Okay, rules dia simple ni. Lari, kalau larat kita lari, tak larat kita jalan. Sebabkan saya dah lama tak lari ni, minggu ni tak lari lagi. So untuk first 2 km tu kita lari slow dulu lah. Kita macam guna tu satu warm up. Maybe kalau nak naikkan pace 2 km 3, 5 ke atas lah. So macam biasa kita kena lalu bukit tunggu. Memang tak dapat delay lah kan. Bukit tunggu tak teruk je. Bukit tunggu saja senang. Daripada pengajar utama yang kita bawakan. Okay, lagi 2 minit. Jadi untuk tujuan koordinasi
paling semangat lah dalam sejarah. Semangat. Oh. Okay, jom. Let's go. See you. See you. Agak sempit sikit eh. Selamat menaklukkan Kuala Lumpur. Ini bukan soal siapa yang bermula dahulu, tetapi mana ada apa Dah lari tak boleh ni. tiba ke garis penaman. Pastikan anda bersemangat daripada awal ini, sehingga kami tunggu anda nanti berikan sorakan yang Okey, akhirnya kita boleh juga berlari. Berlari ayam tu. Turun dari bukit dah. Let's go. termasuk juga akan mengikuti beberapa geografi bukit. Yang berada di tengah-tengah pantai ini. Mereka juga akan diuji dengan kemampuan. Yang terkejut lah awal-awal ni bukit dah. 10 jam dah start. All the best, boss. Okay, so first 2 km ni kita santai dulu. 2 km 3-4 tengok. Kalau ada energi kita speed up. Itulah runner kan, kata nak lari pace 8. Oh, ni bukit dah ni. Okay, bukit dah habis. Okay, ada bukit banyak lagi daripada ni. Kita layan ni, layan. Okey, kilometer pertama 721. Depan saya tu pace 7.5 tau, tapi dia lari pace 6 tau. Tak tahulah dia tengok ke tak aku. Okey, relax santai. 2 kilometer ni kita slow tu. Saya kena ingat dia bukit tunggu. Dia reserve energy untuk bukit tunggu sikit. Okey, menara 114 waktu malam. Lalu dekat Dataran Merdeka, masuk Jalan Raja Laut. Oh, jalan ni selalu sibuk malam-malam. Safe ah? Hai. Okay, terlalu tempat KL Kafri. Tu hari ni 10 kilo boleh rekod panjang sikit.
Ya, kemeriahan waktu malam di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, Kuala Lumpur. Okey, kilometer 2625. Ni masalah runner ni. Cakap runner tak boleh pakai. Kalau tadi lari pace 8 kan, ini pace 6 lari. Slow sikit. So saya akan reserve energy sampai Bukit Tungku. Once dah turun Bukit Tungku tu saya speed. That's the plan. Nampak? Tak boleh pakai lah cakap runner kan. Tadi lari pace 8 kan. Okay, jalan tak ditutup sepenuhnya. So kena be careful lah. Okay, tempat ni dekat Jalan Tar. So ada jam teruk. Jalan Tar bulan puasa macam ni lah condition dia. So bila buat event ni macam ni lah. Tapi rasa okey kot. Kita kacau satu lane je. Tengoklah ramai orang shopping raya. Ada yang dah dapat bonus, ada yang dah dapat gaji. Mana Syal? Hey, jumpa juga. Jumpa juga akhirnya. Okey lah lari ya. Okay. Tadi Bukit Tungku tau, simpan tenaga sikit. Tak apa lah. Dia pun lari je ni. Tak larat jalan lah tu. Ni laluan selalu jogging. Apa? Okey. Boleh. Boleh. Ni dah. Dulu. Jom. Okay, first photo session. Ada. Ayah. Ni masyarakat eh. Ayah. Okey, kilometer 3 659. Ni dia orang peak hour seorang shopping raya ni. Hai. Okay, Mason, hi sikit. Oi, steady bang. Haluan saya mana ke depan dah. Dekat satu line tu, dia belakang, tiba-tiba ke depan. So, macam mana? Dalam Bukit Tungku sekejap lagi ya. Okay, Steady. Oh, sedap bau. Okay. Apa lagi? Okay, kilometer 4 633. Kita mula mendaki Bukit Tungku. Okay, kilometer 5 701. Okay, turun bukit. Pejat. Jaga, pelumpang.
Kilometer 6 dah 15. Okay, laju cepat lagi turun bukit tadi. Ini dia bukit balik. Okay, kilometer 7 627. Kilometer 8 657. Gila, 1 kilo banyak bukit tu. Okey, masih dah habis bukit dah ni. Ada sikit lagi depan tu. Okay, last water station sebelum kita sprint lagi. Ada plus. Ada plus. Ada plus. Ada plus. Ini okey lah. Okay, kilometer 9 dah 24. Last kilometer. Kilometer 10 647. Saya rasa lagi 400 meter ni habis. Tak ada pun. Ni saya tak stop langsung kecuali dekat water station je.
Okay, macam biasa saya tunggu wife saya. So hari ni miracle, saya tak tipu. Hari ni sebenarnya hari pertama saya lari dalam minggu ni. Anda boleh cek saya punya Strava. Last saya lari Jumaat lepas 6 km je. Tapi hari ni ajaib lah. Saya boleh berlari tanpa berhenti. Dengan bukit yang 1 km tu. Aduh, alhamdulillah lah, miracle lah. Tapi sebab kat Jaban berpuasa kot, kurang minum benda manis. Tapi tadi berbuka pun saya makan nasi ayam nasi ayam kari pap dengan air lemon. Dah tu je. So saya expect hari ni agak struggle. Tengok hari ni boleh lari macam biasa. Even saya rasa 15 kilo pun boleh lari non-stop ni. Sebab hari ni tu lah, tak ada apa lah. Tak ada bong, tak ada cramp. Steady je. Okay, saya tunggu saya sekejap. Tu dia. Bukan. Oh, saya silap orang. Saya ingat wife saya tadi. Aduh, gelap dia tak nampak. Tak apa dah begitu tunggu. Saya rasa dia lagi 5 minit sampai kot. Sebab bukit adalah kelemahan dia saya. Kali ni betul-betul wife saya. Jom. Bukit Tunggu senang Tunggu Gunung Jerai lagi. Gunung Jerai lagi jahat Bukit Tunggu kacang lepas lari Gunung Jerai. Okay mah, jadi. Okay masa. Jadi mah. Okay, jadi. Macam bibi. Pegang. Gamal lu, siapa? Sampai. Okay, ready. Cantik. Umar sambil kan? Okay, akhirnya tengah rakam ni. Finally, boleh. Okay. Alright. Mantap. Masa berapa ni? Masa berapa? Tengah. 10 lah. Lebih kurang 12. Yang halal tu. Tapi, bibi confirm lah. Cuba bagi. Bukit Tunggu bibi kira power lah. Okay bang, macam. Okay. Alright. Enjoy. Betul enjoy. Ni tengok ni. Alright. Dah balik juga ya. J19458. Last score J19458. Tak ada. Okey. Okey. Kita mencari C13427, C13427. C13427 ada? Panggilan kedua. C13427 panggilan terakhir. C13427. Kita ada pemenang. Yeay. Lagi awal cepat balik. Okey. Terima kasih Pokemon Store. Seterusnya kita mencari D14080. D14080. Okay, so wrap up time. Okay, first sekali alhamdulillah lah sebab berjaya menghabiskan 10 kilo ni dengan masa yang agak laju juga sebenarnya. Dia tak ada laju sebenarnya. Okay, saya punya rekod PB 10 kilo sejam. Tapi hari ni kita lari kat Bukit Tungku, agak sukar sebenarnya nak buat PB. Dan sebenarnya saya macam saya cakap tadi lah, saya plan nak lari pace 8 je. So kalau dapat habis bawah sejam 20 tu kira okey lah. Tapi inilah tu masalahnya, runner ni memang tak boleh pakai lah. Tapi sebenarnya tak ada juga. Mula-mula saya plan tu saya try lah lari pace 7. Tengok boleh pergi lagi. Saya push lagi pace 6. Boleh pergi lagi kan. Cuma pace 5 tu saya tak berani nak pergi lah. Sebab yelah kita tahu Bukit Tungku ni banyak bukit kan.
So satu lagi sebab saya tak ada proper training lah. So macam saya cakap, minggu ni saya punya first run. So bulan puasa ni saya run seminggu sekali je. Memang betul-betul off season lah. Tapi tu tak sangka hari ni saya boleh lari non-stop. Memang non-stop kecuali dekat water station je. Bayangkan bukit yang 1 km panjang tu pun saya boleh lari non-stop. Saya pun tak sangka lah. Tu lah mungkin sebab kurang pengambilan gula kan bulan puasa ni. So badan sistem makin okey lah mungkin. So kalau macam dulu kan, lari bulan puasa tu benda yang saya tak pernah buat lah. Okay, dan lepas tu saya buat. Tapi tahun ni special. Tak pernah masuk dalam event bulan puasa. Tahun ni first time saya masuk event bulan puasa. Dan rasanya ni kot satu-satunya event bulan puasa. Okay, dan 10 kilo actually okay lah untuk bulan puasa. Kalau half marathon agak lebih struggle juga. Macam tadi lah, dengan speed saya lari tadi tu, kalau marathon saya rasa saya boleh lari sampai kilometer 15 je kot. Lepas tu dia kembang. So saya kena slow down lah. Tapi okey lah kan, sebab bulan puasa kan, kadang orang buat aktiviti duduk santai je. So, macam kita tahu lah, bulan puasa ni ramai je orang hari minggu, geng-geng running club, geng-geng running akan buat lari sendiri-sendiri kan. So yang ni dia proper event lah, ada beat apa semua. So mungkin tahun depan boleh tambah lagi kot. Dan hari ni bagi saya 10 kilo just nice lah. Dan peserta dia pun just nice juga, 3,000. So dia cerita tahun lepas dalam 2,000 tahun ni ada peningkatan. So cabaran dia itulah berbuka tadi kan. Macam tadi saya makan nasi ayam lah. So saya risau kan, takut perut berkocak ke apa kan. Dia tengok okey je kan, dia macam karbo sumber lah. Okay, so 10 kilo tak banyak nak diceritakan. 10 kilo macam region training lah. Okay, cuma next time kalau masuk 10 kilo saya kena buat PB lah. So hari ni memang tak boleh buat PB. Mungkin kalau bukan bulan puasa, minggu yang ada proper training, saya akan push untuk PB lah. Sebab bagi saya, walaupun Bukit Tungku ni banyak bukit, tapi macam saya cakap lah, kalau kita patah balik tempat yang sama tu, so amount yang naik sama dengan amount turun. So ini akan balance lah. Jadi untuk hari ni kita just run bagi habis je. Alhamdulillah kita berjaya habiskan lah. So malam ni dah dikira malam 18 Ramadan. Ada lagi 12 hari itu ataupun 11 hari sebelum raya. Okay, so saya punya next event selepas ni ialah Cameron lah, Cameron Night Run. Itu pada berapa lah, minggu pertama bulan April kot. Okay, lepas tu tak ada event. So lepas ni raya, tak tahulah raya macam mana. Biasanya bila bulan puasa ni performance mungkin okey. Bila raya tu faham lah kan. Raya pertama pagi tu kita akan makan rendang lah, ketupat lah, very very high lemak punya dengan gula punya penambahan. Itu menyebabkan biasanya minggu pertama run tu memang semput lah. Tapi ni kan kita cubalah untuk membalancekan dia. Dan diharapkan semua orang dapat buat comeback lepas raya. Okay, so kepada yang dah lama tak run tu, lepas raya start balik slow lah, tak perlu rushing. Okay, dan insyaAllah kita jumpa dalam next event lah di Cameron. Okay, saya punya favourite event sebab dia sejuk. Tak ada tempat yang sejuk macam tu kat Malaysia lah. Alright, so kita jumpa lagi dalam event yang akan datang. So akhir kata, selamat Hari Raya. Awal lagi. Nanti saya buat ucapan sekali lagi lah. Okay.